Lah, macam tu rupanya dia gerakkan kepala batu tu. Ingatkan pakai kren, rupanya dia berjalan. Ini Pulau Easter atau Pulau Paskah, antara pulau paling terpencil di dunia. Tak ada hujan, tak ada ribut. Orang yang ukir patung ni dikenali sebagai orang Rapa Nui, bangsa Polinesia. Moyang diorang ni datang dari rumpun Austronesia. Geng-geng kita juga, diorang berlayar dari Taiwan ke Filipina, Indonesia, Malaysia ke Pasifik sampailah ke titik paling hujung dunia. Menurut kajian arkeologi, mereka sampai sekitar abad ke-13. Bina tamadun hebat, malah ada tulisan sendiri dipanggil Ronggo-Ronggo. Orang Rapa Nui panggil ni Muai, bermaksud patung. Ia melambangkan wajah nenek moyang, ketua suku dan tokoh penting yang telah meninggal dunia. Patung-patung ni diukir dari batu gunung berapi bernama Taf. Batu lembut, berliang dan kurang tumpat. Dan rupa asal dia macam ni. Dia ada mata dan topi. Setakat ini ada 1043 Muai telah ditemui, dari paling kecil tinggi 1 meter sampai paling besar 20 meter. Tapi yang besar ni dah terbengkalai, tak sempat siap. Sebab orang Rapa Nui ni hampir pupus, dan puncanya bukan sebab perang tapi hubungan dengan dunia luar. Easter Island mula dicatat oleh kapal Belanda pada tahun 1722. Kemudian datang kapal Sepanyol, British dan Perancis. Setiap kali kapal Eropah singgah, mereka bawa sekali kuman dan penyakit. Orang Rapa Nui ni tak ada immunity. Bila wabak menyerang, ramai yang meninggal. Tak cukup dengan wabak, pada tahun 1860-an datang pula pedagang hamba dari Peru. Ribuan orang dibawa paksa dan dijadikan buruh. Akhirnya pada tahun 1877, rekod tunjukkan cuma tinggal 111 orang je pewaris bangsa ni yang masih hidup. Hari ini populasi Pulau Easter dah naik ke 8,600 orang.